Ada yang kata harga mahal sebab tu tak nak mula, ada yang kata harga naik sebab tu berhenti, dan ada juga yang kata harga turun sebab tu tak nak tambah. Akhirnya tak mula, tak tambah dan tak ke mana. Sebenarnya tuan-puan, inilah kesilapan paling ramai orang buat. Terlalu fokus pada harga sampai lupa fokus pada gram emas. Harga emas ni tuan-puan, tak ada siapa yang boleh kawal. Tanyalah pakar kewangan ataupun pelabur tegar sekalipun, mereka pun tak tahu berapa harga emas 2 tahun dari sekarang. Yang pasti, trend jangka panjang emas sentiasa meningkat. Orang yang asyik pantau harga, hidup dia akan sentiasa terikat dengan emosi. Harga naik dia resah, harga turun dia gelisah. Monitor harga hari-hari tapi masih tak mula bertindak. Sebenarnya yang penting bukan bila kita beli, tapi berapa banyak gram emas yang kita kumpul. Fokus saja pada pertambahan gram setiap bulan, sedikit demi sedikit, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, hasilnya akan buat kita tersenyum, insya-Allah tuan-puan. Sebab yang tentukan kejayaan kewangan kita bukan harga emas, tapi disiplin menabung secara konsisten. Tuan-puan, masa terbaik menabung emas memang 20 tahun yang lepas, tapi masa kedua terbaik adalah hari ini tuan-puan. Mulakan simpanan sedar RM100 melalui akaun Masjid Public Gold yang patuh syariah. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Jom saya bantu, klik link di bio. Assalamualaikum.